Thank you. By the way, tak rugi pun korang beli ni sebab ini last minggu ni last tau Bella jual ni dan dapat ni. Last day. Last day, sorry. Last minggu last. Korang cuba nak naikkan Markosha ke? Tadi orang komen Markosha tapi tak naik sebab Karina Mosen. Oh ya ke? Oh tu mungkin sebab I ada kata dalam konten mana I kata? Tadi konten tadi I cakap. I tak tengok lagi. I cakap Mosen Markosha beat Mosen Karina dalam aku punya TikTok. Sayang kejap I ambil makanan sayang. Okay sayang. Okay guys. Keren. Saya tak gunting rambut nampak. Oh rambut panjang lah. Lama dah tak gunting. Beli esok ni pun sama juga. Boleh juga. Awak pergi dekat TikTok Bella Estrel. Awak tengok macam mana cara. Dekat sini. TikTok dia ni tak. Hot pin tu. Yang first pin yang ni. Yang ada Daus. Yang ada Aslah Aduna. Tak ada nampak ni. Lepas tu ada Laina ni. Ni. Awak tengok sini cara-cara dia. Ya, dah beli barang dah sampai baru korang register, okey? Betul. Link ada dekat bio TikTok Bella tau. Bila nak post kemasukan konten bash? Okay, nak saya spill lah. Bila masuk? Bila post? Esok. Esok post. Betul. Esok post. Sebab tu saya ni daripada pagi lagi ni. Tak mandi lagi. Ali dah mandi ni. Saya tu lah tadi. Kau tahu kan kalau kita orang pakai baju ni apa? Esok post. Hari ni dia orang dah masuk. Spill je lah. Hari ni dah masuk. Kita orang tak boleh tahu lah apa. Esok post. Jadi tunggulah esok. InsyaAllah saya tak sidai. Kalau editor edit cepat. So kita doakan editor saya edit secepat mungkin. Dan tapi sihat lah. Sihat tak demam. Takut dia demam tiba-tiba. Ataupun ada masalah ke apa-apa. Jadi kena hold lah. Gitu. Okay. Okay, kita stay tune. Pukul 8.30 malam esok, okay? Standard saya post sekarang memang pukul 8.30. Siapa-siapa kata nak makan nasi tu 8.30 ready lah. InsyaAllah. Okay? Kalau lewat sikit tu sebab video tak siap lagi lah. Awal pada tu saya rasa tak ada lah. Jangan tanya siapa ke, berapa orang ke. Takkan saya nak spill ni. Kalau tak saya spill lelaki 12 orang. Aduh, dah bagi tahu dah 12 orang. Sorry baby. Perempuan 17 orang. Perempuan pula you bagi tahu. 29 orang total. Ya, sebab tu pening sikit. Pening kan 29 orang kan. Sebab dusun nak buat doa selamat. Panggil dia orang tak. Nak tim bola ke apa semua. Nak bersih office ke apa semua tak. Tak perlu nak tu lah. Betul. Dah sihat kali. Alhamdulillah saya sihat lama dah. Saya sihat dah. Seminggu lebih Cuma dia kurus lah. Dia penat buat badan. Kurus balik. Tapi kurus balik. Nak buat tu rasa down gila lah. Nak main gym balik. Nak buat badan balik rasa down lah. Tapi ni kira dah nampak bersih sikit. Hari tu masa keluar hospital kurus gila. Kurus gila. Macam Alif Ifan yang dulu. Tengok I makan berapa banyak ni. 2 makanan. I jadi lapar. Macam Alif Ifan yang dulu. Bella pun dah okey. Alhamdulillah. Baru habis tengok YT. Mantap. Kita ada post dah video YT yang terbaru. So kau boleh pergi tengok. Saya tengah on ubat lagi awak. Awak doakan saya juga ya. Semoga tak ada apa-apa. Kalau tak saya kena buat MRI. Esok awak balik asrama. Aduh. Curi-curi lah bawa phone. Jangan. Asrama boleh buat open ke? I tak pernah masuk asrama. Nak cerita zaman I ni. Boleh bawa phone tak? Tak boleh bawa phone tapi I bawa. Itu je lah. Apa yang best duduk asrama? Apa yang best asrama? Kawan. Tak bebas. Community. Tak boleh nak keluar. Dia memang tak boleh nak keluar. Tapi dia ada kawan tau. Bukan dekat kamu ada kawan. Tapi kita duduk bersama kawan. Kita enjoy bersama kawan-kawan. Gitu. Enjoy study and everything. Buat apa-apa dengan kawan-kawan ni seronok kawan-kawan. Waduh. Ayat dia. Gitu lah. Tak mungkin sebab lelaki dengan perempuan kan beza kan cara berkawan. Tahu, I tak suka masuk asrama sebab tak boleh keluar. Bebas. Boleh je. Rukah. Apa tu? Rukah. Rukah. Tak.
Panjat. Oh, you mengajar budak-budak kat sini pula yang. Siapa tak tahu yang? Semua orang tahu yang. Antara berani tak berani. Tak best. Betul lah. Pasal warden lah. Pasal warden lah dia tak best sikit. Pasal warden. Satu lagi kalau nak kucing tengah malam. Terbang pukul 2-3 pagi. Seram ke? 2-3 pagi. Dia bukan tandas dalam bilik tau tak. Kena pergi jalan ujung tu. Nak gerak saing ujung saing mudah basuh. Itu paling serabut sekali lah untuk aku. Betul tak pengalaman asrama ada yang malah bangun tengah malam nak kecing. Pagi ke malam. Malam lah, kalau pagi takut apa. Abis sidai kuat. Nakut enggak. Dia dulu takut lah. Sekarang dah okey lah. Tadi I live. Ada orang tanya soalan kat I. Okey, soalan dia. Kecil dalam botol takut tak? Kita aja buat dah. Ada orang tanya I. Adakah AI ni, adakah you akan ambil orang non-Muslim? Benda tu dah banyak kali dah tanya sebenarnya. Okay, let's pick it up. Dia nak kata tak ambil. Dia tak ada kata tak ambil. Dan tak ada kata. Saya kata gini, kalau sebab masa ni hujan pun memang kita ambil seorang, betul tak? Masa ni hujan tapi tak dapat. Betul. Laki seorang. Jadi saya terbuka. Dia study. Saya terbuka, tapi of course lah, kita bukan nak kata okay saya nak non-Muslim je. Tak, saya terbuka. Tapi kalau lah yang non-Muslim ni betul-betul bagi saya, ini yang aku kena ambil ni, steady lah dia ni, memang style lah, memang unik ke apa ke yang saya rasa ni, saya ambil. Tak ada masalah. Saya cakap jujur ni hujan sebenarnya ada, tapi sebab last minute dia memang tak boleh. Sebab time tu dia study, so dia undur diri. Tapi saya dah ambil lah. Memang dia sepatutnya pergi orientasi sekali. Dan dengan dia pun ada bakat. InsyaAllah, mana tahu kan, India, Chinese. Tengok Ali kecil belum macam roya. Ni siap macam roya ni. Yang tahu macam roya? Kampung you. Betul. Abang sidai kita orang, maaf lah, duhai. Saya sidai tak selama wak nak sidai tau. Yang Aisyah pilih tu harap taklah sebab orang cakap dia buat tak buka-buka. Apa benda ni? Tak tahu apa dia cakap. Wish Karina 9,000 lah. Tapi masalahnya Marcosha tadi beribu yang. Tak, masalahnya tak ada pun yang komen Karina. Tapi kenapa naik tengok mana ada komen Karina. Naik sebab apa Tak tahu. Daripada first live tadi orang komen Karina kot. Ya.